Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Rosli bin Muhammad Noor, penasihat 1 Rakan Intelek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zulhafizi bin Samsul sebagai penolong pendaftar Unit Halwa Islam UiTM Sawangan Melaka, kampus Bandaraya Melaka, melangkap penasihat 2 Rakan Intelek UiTM kampus Bandaraya Melaka. Terima kasih. Persatuan Rakan Intelek ditubuhkan pada Mei 2008 dengan visi membangun mahasiswa yang cemerlang, gemilang dan terbilang melandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Persatuan Rakan Intelek adalah untuk melahirkan mahasiswa yang berpengetahuan luas, berkemahiran tinggi dan bijak berdakwah selain dapat menerapkan nilai Islam dan melahirkan generasi Rabbani. Pada semester lepas, Persatuan Rakan Intelek telah menganjurkan program tilawah Al-Quran sepanjang bulan Ramadan secara dalam talian. Berkolaborasi bersama kelab daripada kampus Cawangan Melaka serta forum To For More To Be Grateful bersama Ide Ramli. Untuk semester ini pula, kami telah menjalankan program tadarus secara online semasa cuti semester yang lepas, dan selepas ini kami akan mengadakan KBM berselawat, lawatan ke rumah anak yatim serta program tilawah Al-Quran. Jadi, jom ramai-ramai kita memeriahkan Persatuan Rakan Intelek. Jadi,